kerana membenarkan saya membahas rang undang-undang DR 6/2026 mengenai untuk menggunakan wang perbelanjaan tambahan daripada kumpulan wang disatukan bagi perkhidmatan tahun 2025. Dato' Timbalan yang dipertua, saya boleh dikatakan kerajaan madani sekarang ini boleh dianggap sebagai sebuah kerajaan yang terbaik dalam sejarah Malaysia. Dalam pentadbirannya mendatangkan banyak faedah dan bantuan kepada rakyat, memberikan jumlah wang yang terbesar dalam sejarah Malaysia kepada rakyat, dan ekonomi pun baik di mana jumlah perniagaan telah mencecah lebih daripada 3 trilion. Dan kita pun tahu bahawa inflasi pun kurang daripada 2% dan dari berbagai perkara inilah kerajaan yang terbaik. Tetapi di lapangan ramai rakyat Malaysia marah kepada kerajaan ini. Sebab utama yang saya dapat ilham dan dapat ilham apabila bergaul dengan rakyat jelata, perkataan ialah kerana cara pelaksanaan polisi-polisi kerajaan telah membebankan rakyat dan menyusahkan rakyat. Saya mohon kepada semua kementerian dan semua pegawai kerajaan supaya apabila melaksanakan apa-apa polisi kerajaan, ingatkan satu perkataan saja. Perkataan ini ialah empathy. Bagi saya inilah yang akan menentukan sama ada pemimpin-pemimpin sekarang dalam kerajaan yang memang sangat rajin bekerja akan dipilih semula untuk menerajui kerajaan pada pilihan raya ke-16. Saya ingin bagikan 3 contoh di mana rakyat sangat marah kepada kerajaan. Contoh pertama ialah majikan nelayan yang menggaji pekerja asing dan kemudian juga diperlukan untuk membayar 2% contribution KWSP. Saya mencabar kepada mana-mana pegawai daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia dan KDN. Kalau mana-mana pegawai daripada 3 kementerian ini boleh menjadi majikan nelayan untuk 2 tahun dan tidak melakukan apa-apa kesalahan, saya memberikan satu hadiah 100,000 kepada mereka. Saya mahu menekankan bahawa it is an impossibility to employ a foreign worker in the fishing industry to comply with all the laws. Saya nak bagi kenapa ini berlaku. Pertama, tempoh permit untuk mengaji seorang pekerja asing hanya untuk 6 bulan saja. Dan proses memohon untuk mendapat kelulusan mengaji pekerja asing ini sangat rumit. Dan pekerja asing ini senantiasa bertukar-tukar majikan. Jadi untuk memohon mungkin perlu berbulan-bulan pula. Belum habis lagi tempoh, mesti mohon lagi. Dan juga dengan masalah perlunya membayar 2% ini sangat susah kerana pekerja bertukar-tukar. Jadi saya juga mohon kalau boleh untuk meringkas, memohon supaya kalau boleh jangan membebankan rakyat lagi dengan majikan dengan 2% contribution KWSP ini. Atas berapa sebab? Sebenarnya 2% contribution ini melanggar niat Akta KWSP. Kerana pekerja-pekerja ini boleh mengambil wang itu balik ke negara asal. Padahal KWSP ini adalah untuk simpanan hari tua. Jadi sebenarnya inilah tambahan 2% saja gaji. Bagi saya ini tak perlu lagi kerana peningkatan nilai ringgit ini telah memberikan gaji yang bertambah dengan banyaknya kepada pekerja-pekerja asing ini. Saya bagi satu contoh. Bagi pekerja Bangladesh, gaji mereka sudah naik 50% dalam 3 tahun ini kerana wang ringgit yang mengukuh. Dan kita tahu juga bahawa pekerja asing ini diberikan tempat kediaman yang selesa dan dengan melalui embassy mereka diberikan dimestikan majikan memberikan tiket penerbangan pergi balik setiap 2 tahun. Bagi rakyat Malaysia, kalau dapat air tiket untuk melancong ke luar negara, itu hanya kita dapat untuk pekerja Malaysia dalam lucky draw, grand prize saja.
Jadi bagi pekerja asing setiap 2 tahun mereka dapat air ticket. Jadi kita memang melayan mereka dengan baik. Kalau boleh, kerajaan haruslah memikirkan dari pihak kesusahan yang menimpa majikan rakyat Malaysia. Saya dengan ringkas bagi 1 minit, saya hanya bagi 2 contoh lagi. Satu lagi contoh yang memarahkan rakyat Malaysia ialah e-invoicing. Memang saya selepas saya menanya Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan, dikatakan e-invoicing tidak terpakai bagi transaksi bukan komersial untuk organisasi keagamaan. Tapi Lembaga Hasil Dalam Negeri memberitahu semua organisasi agama termasuk masjid, gereja dan kuil bahawa honorarium, bayaran yang dibayar untuk penceramah speaker sebagai honorarium ni pun mesti. Ini sangat menyusahkan semua masjid, gereja dan kuil kerana masjid, kuil dan gereja ini merupakan di tempat-tempat kecil, mereka tidak tahu bagaimana membuatnya. Dan ini sudah menyebabkan kekhawatiran. Akhir sekali ialah tentang self-assessment of stamp duty. Dalam hal ini dikatakan kerajaan tidak nak mengambil tanggungjawab untuk menilai, minta rakyat menilai, tapi LHDN minta mesti dapat seorang professional valuer. Ini akan melengahkan sesuatu transaksi dan menjadi kos tambahan kepada rakyat. Jadi harap-haraplah pegawai kerajaan dan kementerian untuk kita menyokong, memastikan kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan sekarang yang begitu baik ini terus menjadi kerajaan selepas pilihan raya ke-16. Ingatlah satu perkataan, empathy. Ingat dari kacamata rakyat jelata. Saya dengan akhir ini dengan menyokong usul undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Bros.